3 lawan 3, tim korang lawan tim aku. Let's go. Okay, ni start dengan tim aku dulu lah. Tolong bagi aku yang power-power. Okay, tak apa. Bianca BDR kot. Kau ingat apa? Tak power ke? Ada libas kau sekali baru kau ada akal. So alright, tim korang pula. Korang akan dapat yang noob-noob je. Alah, Mami Ria replay. Ngarut baru first elek. Lek. Ni wrestler kedua. Aku ni ibarat Paul Heyman tau. Asuka. Kenapa lah semua perempuan ni? Tapi tak apa, suka. Elek. Pergi final kot, Night of Champion. Kau ingat apa? Wrestler korang yang kedua pula. Mesti perempuan juga, memang noob. Aku rasa filter ni rosak. Kau relax. Yang ini baru betul. Dia sapu. Adrenaline in my soul, everything but I lose control. Habis lah korang. Habis. Last korang punya wrestler. Banyak-banyak barang yang aku nak beli. Benda ni susah aku nak dapat. Asyik tak ada stok je. 2 minggu lepas aku dah tukar dah. Nak tunggu gaji. Dah gaji tengok-tengok. Alamak habis. 4 hari lepas aku tengok dah restock balik. Tak apa, tunggu lagi. Aku tekan terus beli. Harganya pun marhain. Bawah RM20 je. Tapi aku tengok promosinya terhad. Cepat-cepat dapatkan. Harga asalnya RM50. Nak ketenangan tengok-tengok laut. Nak tengok kapal One Piece ni berjalan aja kan. Fan hardcore One Piece kan. Boleh lah letak dekat meja korang. Meja belajar korang. Sebab kereta kan. Kau tengah berjalan langgar bongo tu. Nampak sangat. Thousand Sunny ni macam dilanda ombak. Korang berminat, aku dah letak barang ni kabel kuning. Korang boleh beli.